Okey kan, kau tengok. Tebur kalau dah besar gedabak macam ni. Tengok ni, tengok ni. Tengok kat enjin ni pun ada tulis AMG kan. Okey, so ini adalah enjin Mercedes W176 A45 lah. Ini adalah enjin M133 daripada Mercedes W176 A45 lah yang ada kat belakang kita orang ni. Okey, so kereta ni kau bayangkan kau dah bawa A45 tapi starting baru nak main pick up ni kereta kau jerking. Jom tunjuk apa punca dia. Okay, so macam aku cerita tadi lah. So kereta ni datang kat kita orang dengan isu jerking ataupun juddering lah. Okay, dia punya masa starting nak bergerak tu, kereta dia ada bergegar yang ketara. Okay, dia bergegar satu kereta yang ketara lah. So untuk kereta ni, untuk pengetahuan korang, Mercedes A45 dia didatangkan dengan sistem 4matic. Okay, bila didatangkan sistem 4matic, antara benda lain yang nak kena check selain benda gearbox adalah dia punya axle belakang. Macam korang selalu tengok video kita selalu share sebelum ni, 45, CLA, JLA, A-Class yang menggunakan sistem 4matic, 4-wheel drive 4-4 tayar dia pun ada isu dengan axle belakang lah. Selain daripada axle belakang, macam kereta ni lah, mula-mula kita suspect pun axle belakang punya masalah. Bila kita teruskan troubleshooting apa semua, kita confirm masalah dia daripada gearbox. Macam kita boleh jumpa gearbox sebab bila kita tadah minyak gearbox kereta ni, minyak gearbox dia bau hangit. Macam kau bawa lepas goreng ikan. Minyak gearbox dia ni ada kesan-kesan bersih sikit lah. Dan ada bau hangit lah, bau terbakar. Daripada situ kita boleh confirmkan kemungkinan besar masalah dia memang datang daripada gearbox. Dan macam kau tengok sekarang ni lah, kereta ni gearbox dia kita dah keluarkan, dah turun ni lah. Confirm tak confirm gearbox? Jom aku tunjuk. Okay, so kereta ni kita confirmkan gearbox punya isu ada clutch punya isu lah. Sebab macam kau tengok ni adalah clutch pack dia. Okay, untuk model ni Mercedes A45 dia datangkan sistem gearbox 7 speed DCT dengan clutch basah ataupun wet clutch lah ni. So ni adalah clutch pack dia. So macam kereta ni, kalau kau tengok lah clutch pack dia ni, nampak ni hitam-hitam ni apa? Ni adalah kesan terbakar lah, minyak dia terbakar dalam ni. Nak cerita clutch pack ni terbakar. Dia punya jerking ataupun juddering dia tu datang daripada dia punya clutch dalam dia ni dah pecah. Kalau tengok ni rapat sikit. Nampak tu? Itulah sepihan dia punya clutch lah. Dah pecah kat dalam ni. Okey, nampak ada lagi sini, ada lagi. Okey. Untuk model Mercedes 45, proses penukaran dia kita terpaksa tukar ni seketul. Ni clutch pack seketul ni terpaksa tukar sebab clutch pack dia datangkan dengan welding lah. Okay, welding mati. So benda ni untuk kita buat balik jadi tak berbala lah dengan masalah ataupun comeback job yang akan terjadi. Alright. Ni adalah contoh clutch kereta-kereta gearbox yang kita pernah overhaul lah. So ni adalah contoh-contoh clutch lah. Macam kau tengok tadi tu, itu adalah kesan pecahan daripada sepihan ni friction plate clutch dia. Okay, clutch ni ada dua benda. Dia ada satu besi dengan satu clutch. So ni lah contoh dia, nampak ni, pecah-pecah macam ni lah. Ni adalah contoh pecah yang aku cakap tadi tu. Okay, benda ni pecah. Nampak? Material friction untuk clutch plate tu. Benda ni lah pecah yang kau nampak dekat keliling tadi. Nampak tu? Ini. Nampak tu? Yang tu. Ni lah contoh dia, barangnya. Okay, material friction dekat clutch plate ni dah pecah. Dah hancur lah kat dalam ni. So disebabkan model ni datang jenis assembly macam ni, kita tak boleh nak tukar kelas saja, nak tak nak kena tukar seketul macam ni lah. So macam customer ni, proses penukaran dia terpaksa tukar clutch pack. Okay, dia dipanggil clutch pack saja. So korang kepada pengguna Mercedes kat luar sana, 45 ke tak 45 ke, korang kalau ada masalah jerking ataupun juddering masa starting nak bergerak tu, boleh rujuk kita orang Trustmatic Autovans, Berhampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya, ataupun boleh datang kat section 15 Shah Alam Trustmatic Automotive. Okay, kita orang buka daripada Sabtu sampai hari Khamis geng. Apa-apa boleh rujuk.